Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kamu semua duduk, mari sama-sama kita angkat tangan, kita baca doa moga Allah melapangkan dada kamu semua untuk menerima ilmu pada hari ini. Okay, sebelum tu saya minta ketua kelas ke depan hazikan untuk kelas. Yang ke depan untuk sama-sama memimpin kawan-kawan kamu kita baca doa sama-sama. Boleh? Sementara akan betul-betul tengok tapak tangan yang kita berdoa kepada Allah. Benar Haziq? Okey. Allahumma syahadah asyhadu an la Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, boleh duduk semua. Okey. Okey, bagus. Hari ini Ustaz nampak semuanya bagus. Sebab apa bagus? Sebab bila Ustaz masuk kelas, Ustaz tengok atas meja semua nak ada buku teks masing-masing. Bagus. Tepuk tangan kat diri sendiri. Okey, bagus. Ustaz pesan banyak kali sebelum Ustaz masuk, Ustaz nak pastikan kamu bersedia untuk belajar mata pelajaran Ustaz. Kenalah letak buku teks atas meja. Okey, bagus. Teruskan kamu punya yang kamu buat ni. Sebelum masuk kelas Ustaz masuk letak buku atas meja. Okey, boleh? Boleh tak boleh? Okey. Dengan cerita lah. Ustaz ada satu cerita ni tau. Semalam Ustaz pergi main kat Padang. Lepas tu bila Ustaz tengah main dekat Padang tu, Ustaz terjumpa kamu punya abang. Apa dia jumpa kan? Ada darjah 5. Abang kamu lah tu. Tak silap dia nama dia Adik. Tak silap Ustaz, Adik. Okay, Ustaz nampak masa kami tengah main ni, tiba-tiba najis burung terkena seluar dia. Najis burung warna apa? Siapa tahu warna najis burung? Hijau. Mana ada warna hijau? Warna apa? Najis burung selalunya warna hitam dan juga putih. Bagus. Najis warna hijau tu mungkin najis binatang lain kot kan? Tapi kalau burung selalunya kuning dan juga hitam. Putih dan hitam selalunya lah. Tapi kalau dia makan sayur ke apa tu, mana tahu dia punya tai burung tu warna hijau. Ada juga. Tapi Ustaz nampak ada warna kuning dan juga warna putih dan juga warna hitam. Kalau saya rasa itu tai burung. Kemudian masuknya asal Ustaz pergi solat kan? Ada surah kita Ustaz nak pergi solat surau. Tapi Ustaz nampak si Adik ni pun ikut sama-sama surau. Dan ambil air semayang macam biasa lah. Kan kita nak semayang, kita kena ambil air semayang dulu. Kemudian Adik pun saya tengok dia ambil air semayang. Jadi dia ambil air semayang untuk semayang asal dengan Ustaz sekali lah. Maksudnya sebab dia dah jumpa Ustaz, dia dah salam Ustaz. Yalah kita nak solat asal sama-sama. Dan Adik ni terus ambil air semayang tanpa membersihkan najis burung yang kena seluar tadi. Jadi Ustaz nak tanya kamu semualah dan nak minta kamu berfikir, betul tak tindakan Adik tu untuk terus ambil air sembahyang untuk dia solat? Ustaz bagi masa 20 saat untuk kamu fikir betul ataupun tidak sebenarnya tindakan Adik. Boleh? Okey, Ustaz bagi masa 20 saat, kamu fikir dulu. Fikir, nanti Ustaz nak tanya. Boleh? Okey, boleh fikir sekarang. Okey, dah. Habis. Okey, boleh? Habis? Okey, alhamdulillah. Jadi kamu dah berfikir, dah Ustaz dah bagi situasi. Okey, jadi Ustaz nak minta seorang untuk menerangkan betul tak tindakan Adik ini. Seorang, cuba kat tangan dalam siapa yang nak jawab. Okey, yang belakang tu. Yang belakang tu nak jawab ya? Okey, boleh angkat tangan. Okey, berdiri. Okey, Ustaz nak tanya, betul tak tindakan Adik tu untuk solat terus tanpa membersihkan seluar dia tu yang terkena najis? Okey, betul ataupun tak tindakan dia? Okey, berikan pendapat kamu. Yang ujung, siapa nama? Alia. Okey, Alia. Okey, cuba. Okey. Tak betul, okey betul. Sebab apa tak betul? Okey, bagus. Sekali dulu, kita tanya Alia, bagus, betul. Sebab Alia cakap tak betul sebab najis burung itu adalah najis. Dan untuk solat itu beribadat, kenalah bersihkan dulu najis tersebut sebelum kita solat, sebelum kita beribadat. Jadi bila mana dia terus ambil air sembahyang tanpa membersihkan najis yang terkena seluar tu, jadi adakah dia suci daripada najis? Dan adakah dia boleh beribadat, boleh solat?
Tak boleh. Jadi untuk dibolehkan solat ni, macam mana nak bagi dia boleh solat untuk dia boleh beribadah? Okey. Ramai angkat tangan ni. Okey. Kita jawab sama-sama. Okey. Untuk membolehkan adik ini beribadah ataupun solat, dia kena bersihkan dululah suara yang terkena najis tu. Jadi dia nak bersihkan macam mana? Jadi untuk hari ini kita akan belajar bab ibadat tahun 4, iaitu marilah bersuci. Jadi kita akan belajar marilah bersuci yang mana ada beberapa jenis najis yang kamu kena tahu, dan kamu kena tahu juga macam mana nak menyucikan najis-najis tersebut. Dia ada jenis dan juga dia ada cara menyucikan. Okey, boleh? Boleh? Okey, alhamdulillah. Jadi hari ini Ustaz akan menggunakan pengajaran menggunakan TV smart board. Jadi sama-sama nanti kita boleh tengok video, gambar dalam smart board ni. Nak tengok tak? Semangat tak? Semangat? Kalau semangat, cuba tepuk sekali dulu. Bagus. 2 kali. Bagus. Tepuk sekali. Okay, bagus. Okey. Buku teks kamu boleh buka muka surat ibadat, muka surat 48 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz Muhammad Haris bin Hasin. Kamu semua boleh panggil Ustaz Haris. Okey, jadi kita akan teruskan dengan tajuk kita. Sebelum tu Ustaz nak tanya, kamu semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, jawab ya saya. Okey, dalam kira 3. 1, 2, 3. Dah bersedia ke belum? Okey, bagus. Semangat betul kamu. Okey, kita teruskan dengan tajuk kita, mari bersuci. Sebelum tu Ustaz nak tunjuk kepada kamu. Okey, tengok kat depan ni dulu. Kat depan ni dulu ada gambar. Ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua dan gambar yang ketiga. Okey, dah tengok? Jangan gelap. Okey. Ustaz nak tanya, kat depan ni, gambar yang kat depan ni gambar apa? Okey, siapa tahu gambar yang pertama ni gambar apa? Apa nak jawab? Okey, kamu apa? Gambar bayi kencing. Okey, betul? Okey, ni gambar apa? Nampak macam daun merah, betul? Apa nak jawab? Okey, kamu. Darah. Okey, bagus. Okey, ketiga ni apa? Yang paling comel sekali. Nampak dia comel tapi tak boleh sentuh. Gambar apa tu? Gambar bukan cat dog. Gambar anjing dan khinzir. Okey, bagus. Jadi kamu suruh tahu dah gambar kat depan ni gambar apa. Jadi Ustaz nak tanya lah, 3 gambar ni, okey, kat depan ni dia ini tergolong dalam kategori najis atau bukan najis? Okey, soalan dia. Kat depan ni, gambar kat depan ni najis ke bukan najis? Kalau siapa cakap najis, angkat satu tangan. Kalau cakap ini bukan najis Ustaz, angkat 2 tangan. Okey, dalam kira 3. 1, 2, 3. Okey, ramai. Okey, bagus, turun tangan. Okey, ada yang angkat 1 tangan, ada yang angkat 2 tangan. Okey, jadi jawapannya adalah gambar yang kat depan yang kita ni, bayi kencing, darah dan khinzir dan anjing ni adalah najis. Jadi yang angkat 1 tangan tu betul. Beri tepukan kepada diri sendiri. Okey, bagus. Ini adalah najis. Tapi Ustaz nak tanya, kamu tahu tak apa itu najis? Kamu sebut je najis. Kamu tahu tak najis tu apa sebenarnya? Siapa tahu? Angkat tangan. Okey, cuba jawab. Najis adalah tapi. Okey, betul. Okay, tapi itu bukan jawapan yang tepat. Siapa lagi nak cuba? Okey, air kencing. Okey, tak apa. Kamu tengok gambar ni kata ni kan? Okey, Ustaz cakap. Okey, najis adalah segala kekotoran, apa-apa saja kekotoran yang menghalang kamu daripada sah solat. Contoh, kamu nak solat. Okey, kamu tengah solat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada tai cicak jatuh. Najis.
itu adalah najis. Jadi contoh najis, najis ini adalah apa-apa kekotoran yang terkena, yang menghalang kamu daripada sah solat. Kalau tiba kamu tengah solat, ada darah, ada tahi, sah tak solat kamu? Sah ke tidak? Okey, bagus, tak sah lah jawapannya. Jadi perlulah najis itu adalah perkara yang kotor dan menyebabkan kita tidak sah solat. Okey, jadi Ustaz nak tanya, siapa boleh ulang balik apa yang Ustaz cakap tadi? Okey, siapa nak cuba? Okey, kamu. Okey, najis itu apa? Okey, bagus. Jadi semua faham? Okey, jadi kita tengok maksud najis. Kita terus masuk kepada maksud najis. Okey, jadi sebelum tu Ustaz nak tanya. Ustaz nak tanyalah di antara tiga gambar ini, yang manakah yang menunjukkan najis yang kotor dan haram disentuh. Di antara tiga gambar ni, ikan kecil, darah dan khinzir dan babi, mana khinzir dan anjing, mana satu di antara tiga ni dia haram untuk kita sentuh dan dia kotor? Siapa boleh jawab? Okey, kamu. Betul, anjing dan khinzir haram kita sentuh, tak boleh. Okey, jadi kita masuk terus kepada maksud najis. Okey, seorang baca, Ustaz nak siapa kat belakang? Haziq baca. Okey, najis, baca kuat. Okey, bagus. Okey, yang lain boleh ikut sama-sama dengan Haziq. Okey, 1, 2, 3. Okey, bagus. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat, seperti darah dan tahi. Jadi inilah pengertian najis. Kamu kena ingat dan kamu kena hafal. Okey, jadi seterusnya kita terus dengan najis ni. Kita tahu ada 3 jenis najis, tapi najis ni dia ada kategori dia. Dia berbeza-beza. Okey, kita nak tahu air kencing ni najis apa, darah ini najis apa, anjing dan khinzir ini najis apa. Jadi ada jenis-jenis najis. Okey, macam Ustaz cakap tadi, najis ini ada banyak, ada beberapa jenis. Jadi berbezalah najis yang kamu tengok tadi, air kencing, darah dan anjing dan khinzir ini berbeza-beza jenis najis dia. Jadi kamu semua nak dengar tak video lagu? Jom kita nyanyi sama-sama. Boleh? Siapa nak dengar kat tangan? Okey, bagus. Jadi kita teruskan kepada video kita. Okey, Ustaz nak semua nyanyi sama-sama. Boleh? Okey, 1, 2, 3. Ikut. Jadi dia cakap tadi ada berapa jenis najis? Siapa nak jawab? Okey, kamu. Sebab kamu Ustaz dengar macam ada yang tak ikut tadi kat belakang. Ustaz yang belakang-belakang tu sebut berapa jenis najis ada? Ada? Betul ke 3? Okey, betul. Okey, Ustaz kurang. Okey, jadi betul ada 3 jenis najis, iaitu yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah dan yang ketiga najis mukhallazah. Okey, jadi Ustaz nak tanya, kamu dah dengar lagu ni tadi kan? Okey, kamu dengar lagu ni tadi, siapa nak jawab apakah beza di antara najis mutawassithah dengan najis okey, apakah beza di antara najis mutawassithah dan najis mukhaffafah? Siapa nak jawab? Okey, jawab.
najis mukhaffafah, air kencing lelaki kanak-kanak bawah 2 tahun. Okey, betul ke najis mukhaffafah air kencing kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun? Betul ke kalau lagu tadi? Betul. Okey, mutawassithah pula apa? Okey, selain daripada iaitu darah dan tahi. Okey, betul. Beri tepukan kepada sahabat kamu. Okey, bagus. Mana dia faham? Okey, last soalan Ustaz. Siapa boleh jawab? Apakah jenis najis berat? Najis berat apa? Ada 3 kan tadi kan? Ringan, sederhana, berat. Apa najis berat? Siapa nak jawab? Okey, Alia. Tuan-tuan? Okey, najis berat apa? Najis mukhallazah. Betul ke salah? Betul. Okey, beri tepukan kepada Alia. Okey, jadi nampaknya kamu semua dah faham. Ustaz terangkan dengan secara ringkas apakah itu jenis najis. Okey, najis terbahagi kepada 3, iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mukhallazah. Okey, pertama, najis mukhaffafah adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Okey, tidak makan dan tidak minum kecuali susu ibu sahaja. Itu najis yang pertama, najis yang ringan. Okey, yang kedua, najis sederhana, najis mutawassithah. Okey, najis mutawassithah ini adalah najis selain daripada najis mukhallazah dan najis mukhaffafah. Jadi najis ni najis sederhana, dia selain daripada najis mukhaffafah dan selain daripada najis mukhallazah. Jadi ini contoh dia adalah darah, okey, tahi, okey, dan sebagainya, bangkai, okey. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah. Okey, mughallazah ni najis yang paling berat sekali, iaitu anjing, okey, khinzir dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Jadi apa-apa sajalah yang berkaitan, contoh anjing dan khinzir. Okey, najis anjing, air kencing anjing, air liur anjing juga termasuk sebagai najis mughallazah, iaitu najis yang paling berat sekali. Jadi faham tak semua? Faham ke tak faham? Siapa tak faham, angkat tangan. Okey, faham, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu cara untuk menyucikan najis-najis ini. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Ustaz Ridwan. Saya akan teruskan langkah 3 untuk RPH. Okey murid-murid, sekarang sama-sama kita tengok cara-cara untuk kita membersihkan najis-najis yang apabila terkena pada kita. Sebelum itu, Ustaz minta setiap kumpulan mari sini untuk ambil beberapa kad untuk awak gunakan semasa saya menyampaikan atau semasa kita melihat video yang saya sediakan. Okey. Okey, dalam kad tersebut ada 4 kad. So dalam jadi saya nak awak gunakan kad tersebut semasa melihat video yang saya akan tayangkan. Okey, sama-sama kita tengok video ini. Hai, apa ni? Ya Allah, saya terpijak dari kucing. Apa saya perlu buat ya? Apa kata kita tadi Ustaz? Azhar, apa yang awak pijak tadi adalah salah satu dari najis. Najis ialah semua benda kotor yang mengalir daripada sang saya. Contohnya adalah darah dan tahi. Najis terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah. Baik, seperti yang Ustaz terangkan tadi,
kita ada 3 jenis najis. Yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mukhaffafah. Okey, kita teruskan tengok video ni. Najis mukhaffafah ialah air kencing anak-anak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum melainkan susu ibunya sahaja. Ianya juga dikenali sebagai najis yang ringan. Cara mencirikan najis mukhaffafah. Okey. Pertama, belut. Untuk najis mukhaffafah, najis yang paling ringan. Najis paling ringan ni maksudnya najis yang dia beri contoh adalah najis daripada bayi yang hanya minum susu ibu saja, tak makan benda lain, masih hanya minum susu ibu saja. So air kencingnya adalah yang tergolong dalam najis mukhaffafah. Dan ini cara menyucikan najis mukhaffafah. Jadi saya nak awak tengok video ni. Selepas tengok video, saya nak awak angkat kad tersebut apabila saya tanya step by step. Sediakan kain untuk menghilangkan najis. Kedua, hilangkan najis pada tempat yang terkena najis. Sekiranya terkena pada permukaan sesuatu tempat, perlu hilangkan najis dengan lap najis tersebut berulang kali sehingga macam mana cara hilang pada bau, mencucikan, wangi dan juga membersihkan rasanya. najis Perlu yang terdapat melakukan pada langkah ini berulang kali sehingga najis itu tiada. Kemudian kita pergi pada yang ketiga, renjaskan air pada permukaan tempat terkena najis sehingga kita benar-benar yakin tiada najis lagi. Najis mughalladhah Okey, sedia kumpulan. Angkat kad awak apabila saya tanya. Okey, yang pertama, najis mukhaffafah, dia apa yang perlu kita buat untuk mencucikannya? Okey, yang pertama bagus. Yang kedua, okey bagus. Yang ketiga, okey bagus. Yang keempat, okey bagus. Okey, tahniah semua. Okey, kita tengok pula macam mana cara nak menyucikan najis yang seterusnya, najis mughalladhah. bagi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan keduanya, contohnya kulit anjing ataupun darah babi. Ianya juga dikategorikan sebagai najis yang berat. Cara Okey, najis mughalladhah tadi apa yang diterangkan adalah sama ada anjing atau babi maupun keturunan ataupun barang-barang yang hasil daripada anjing dan babi. Okey, ini cara menyucikan najis mencucikan mughalladhah. najis mughalladhah. Yang pertama, hilangkan najis yang ada pada tubuh. Kemudian, langkah yang kedua, basuh menggunakan air yang dicampur tanah sebanyak 1 kali basuhan. Seterusnya, langkah 3, basuh menggunakan air mutlak sebanyak 6 kali basuhan sehingga hilang bau, warna dan rasa, sehingga tiada lagi najis pada permukaan yang terkena najis. Proses membersihkan najis mughalladhah ini dinamakan sertu. Najis mutawasit. Okey, najis mughalladhah ada berapa cara-cara untuk membersihkannya? Okey, bagus. Yang pertama, okey, yang kedua, angkat kad awak. Okey, yang ketiga, okey, bagus. Tahniah, kita tengok pula cara untuk menyucikan najis mutawassithah. Sifat pula adalah najis lain daripada najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Contohnya adalah darah, air kencing, tahi ataupun muntah. Ini dikategorikan sebagai najis yang sederhana. Okey, najis mutawassithah adalah najis yang pertengahan, iaitu selain daripada najis mughalladhah dan selain daripada najis mukhaffafah. Okey, kita tengok cara menyucikan najis mutawassithah. Perhatikan betul-betul. Yang pertama, kita perlu melakukan perkara tersebut dengan mengambil daun kering ataupun kain. Yang kedua,
Belum membuang najis pada tempat yang terkena najis. Kita perlu lakukan langkah ini berulang kali sehingga tiada lagi najis pada permukaan yang terkena najis. Kemudian, langkah ketiga, kita perlu membasuh permukaan tempat yang terkena najis berulang kali. Kita perlu membasuh permukaan tersebut dengan air mutlak yang bersih sehingga hilang kesannya daripada segi warna, bau dan juga rasa, sehingga kita benar-benar yakin bahawa tiada lagi najis pada permukaan yang terkena najis tersebut. Kesimpulannya, Okey. Kumpulan 3, saya nak kumpulan 3. Okey. Cuba saya nak awak angkat dari satu persatu cara-cara untuk membersihkan najis mutawasitah. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, betul ke kawan-kawan? Salah. Kurang tepat. Awak perlu yang lain. Okey, cuba yang kedua apa dia? Okey, yang ketiga. Okey, bagus. Jadi itu cara-cara untuk mencucikan jaga kesucian. najis mutawasitah. Jadi saya nak awak semua fahami betul-betul dan ingat cara-cara untuk menyucikan najis-najis tersebut. Semula, najis mukhaffafah adalah najis yang paling berat, iaitu najis berkenaan dengan anjing dan babi. Yang kedua adalah najis mutawasitah, najis pertengahan. Najisnya perlu kamu ingat, najis mutawasitah ni selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Maafkan saya, najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Najis ringan iaitu berkenaan dengan air kencing. Contohnya air kencing bayi yang hanya susu ibu. Okey semua, tahniah untuk kita. Kita dah hampir kepada penamat kita punya sesi pengajaran kita pada hari ini. Bagus semua kerana ambil perhatian kepada apa yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi sebelum kita akhirkan kelas, saya nak awak semua bagi perhatian, duduk elok-elok. Bangun, okey. Yang duduk yang masih rasa mengantuk, sila tarik nafas tinggi-tinggi sikit. Lepas, okey, bagus. Okey, kita tengok, kita sedia untuk buat quiz. Okey. Okey, sedia semua? Jom kita sama-sama buat quiz yang ada di depan sini. Okey, semua sama-sama kita buat quiz yang pertama. Apakah maksud bersuci? Okey, dah ke Adrian? Jom cepat. Okey, dah ya? Okey. Okey, next. Okey, baca soalan. Okey. Tengok satu betul. Okey, next. Okey, baca soalan antara berikut yang manakah contoh najis? Okey, kita tengok satu betul. Okey, bagus. Selesai. Okey semua, tamat sudah kita punya sesi pelajaran hari ini. Jadi saya minta awak seorang bagi refleksi apa yang awak dapat hari ini. Okey, bangun Iman. Okey, bagus Iman. Terima kasih. Okey, jadi saya harap awak semua dapat amalkan apa yang kita belajar hari ini, kerana ini penting supaya
kita boleh hidup dalam keadaan yang sentiasa membersihkan diri, kerana apabila kita sentiasa bersih, senang untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Okey, itu sahaja dari saya hari ini. Terima kasih kelas semua. Sama-sama kita baca surah Al-As dan tasbih kafarah. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.